Tiada apa yang boleh benar-benar mempersiapkan Anda untuk menghadapi cabaran dan tragedi seperti mempunyai seorang anak lelaki yang diculik. Apa yang paling mencirikan bangsa Yahudi, lebih daripada sifat lain, ialah harapan. Kami tidak pernah hilang harapan. Kita ada satu bentuk antisemitisme baru, iaitu penentangan terhadap negara Yahudi. Kita boleh bertolak ansur dengan orang Yahudi yang tidak berkuasa. Kita tidak boleh bertolak ansur dengan orang Yahudi yang berkuasa. Rabbi Doron Peres ialah Presiden Organisasi Zionis Dunia dan pengerusi eksekutif Pergerakan Dunia Mizrahi. Beliau telah berhijrah ke Israel dari Afrika Selatan dan tinggal di Yad Binyamin bersama istri dan keluarganya. Anak lelaki kedua mereka, Kapten Daniel Peres, telah terkorban dalam pertempuran pada 7 Oktober 2023. Rabbi Peres ialah penulis sebuah buku baru bertajuk The Jewish State. Selamat datang ke Studio Jayanas, Rabbi Peres. Terima kasih, Steve. Ia satu penghormatan, keseronokan dan keistimewaan untuk bersama Anda. Mari kita mulakan dengan Daniel, yang telah menjadi simbol untuk seluruh negara. Dan saya tahu, baru-baru ini semasa anda berada di Amsterdam, mereka mengumumkan bahawa mereka telah menemui pengganas utama yang menculiknya. Sudah hampir 3 tahun. Bagaimana anda mampu menghadapinya? Ya. Anda tahu, dalam beberapa hal, saya rasa tiada apa yang boleh benar-benar mempersiapkan Anda untuk menghadapi cabaran dan tragedi, seperti mempunyai seorang anak lelaki yang diculik. Dan Anda tahu, sebenarnya 2 minggu pertama dia hilang. Anda tahu, saya masih ingat ketika mereka datang memberitahu kami Daniel hilang. Saya berkata, apa maksud Anda hilang? Anda tahu, langsung tiada berita tentang keberadaannya selepas 5 atau 6 hari. Kami anggap dia telah ditawan, tapi kami tidak tahu. Jadi untuk menghadapi semua itu, dan kemudian berharap dia masih hidup selama 163 hari, dan kemudian mendengar bahawa dia telah dibunuh pada 7 Oktober, dan menunggu lagi 1,5 tahun untuk pengebumian, dan kemudian pengebumian. Jadi dalam beberapa hal, tiada apa yang dapat mempersiapkan Anda untuk ini. Dalam hal lain, saya rasa seluruh hidup saya adalah persediaan untuk ini. Anda tahu, seorang rakan sejawatan saya yang juga seorang rabi pernah berkata kepada saya, dia datang melawat saya dalam 2 minggu pertama, dan dia berkata kepada saya, Anda tahu, dia kehilangan seorang abang dalam keadaan yang tragis. Dan ayahnya seorang rabai yang terkenal di Amerika. Mereka berdua adalah rabai. Dan dia berkata, ayahnya berkata kepadanya, kamu tahu, sekarang inilah peluang kita untuk melihat sama ada kita benar-benar percaya semua perkara yang kita telah katakan kepada orang lain. Sama ada kita benar-benar mampu mengutarakan apa yang kita katakan. Jadi bagi saya, walaupun ia sangat menyakitkan dan perit, ia memang sangat menyakitkan setiap hari. Saya rasa bagi saya, pada satu tahap, saya bersyukur kerana saya telah mempercayai perkara-perkara yang saya katakan kepada orang lain. Mengiringi ramai-ramai keluarga sebagai seorang rabai komuniti di Afrika Selatan yang kehilangan anak-anak dalam keadaan tragis pada pelbagai peringkat umur. Dan walaupun ia sangat menyakitkan, saya rasa ada semacam keikhlasan kerana saya benar-benar percaya pada apa yang saya katakan. Dan saya juga akan katakan, anda tahu, kita baru sahaja selepas Shabbat Nachamu, selepas Tisha B'Av. Salah satu perkara yang saya pelajari tentang apa itu penghiburan. Awak tahu, Rabbi Akiva yang hebat yang menghiburkan, melihat kemusnahan yang dahsyat dan menjadi penghibur besar bagi Israel. Dan para bijaksana berkata, Akiva Nihamta, engkau telah menghiburkan kami. Saya sedar bahawa penghiburan, ia sesuatu yang saya tak pernah terfikirkan. Ia sesuatu yang saya pelajari dalam 2,5 tahun yang lalu. Orang pertama yang dinamakan sempena penghiburan ialah Nuh. Zayanach Menuh, yang ini akan menghiburkan kita. Namanya Nuh. Dia akan, daripada perkataan Nahama, penghiburan. Mengapa Nuh dihiburkan? Tertulis bahawa Tuhan, saya hanya ingin menunjukkan, saya seorang rabai. Jadi saya sentiasa memberi ceramah. Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar memberi kesan kepada hidup saya. Tertulis bahawa Nuh yang dinamakan sempena Nahama. Kali pertama perkataan Nahama digunakan dalam Taurat ialah tertulis, Vainahem Hashem, Tuhan menyesal kerana dia telah mencipta manusia dan dia memusnahkan manusia. Rashi, seorang pentafsir terkenal, berkata, apa maksud menyesal? Apa kaitan menukar fikiran dengan Nahama? Perkataan yang sama dalam bahasa Ibrani, Vainahem, bermaksud bahawa Tuhan, boleh dikatakan, telah menukar fikirannya. Maksudnya, jadi saya telah menukar fikiran saya. Apa kaitannya dengan penghiburan? Saya selalu fikir bila anda pergi ke rumah orang berkabung, anda bukan cuba untuk mengubah fikiran sesiapa pun. Anda hanya cuba untuk berempati. Anda mahu mendengar, memahami dan berkongsi kesedihan orang lain. Ia tiada kena-mengena dengan mengubah fikiran anda. Tapi saya nak kongsi dengan anda sesuatu yang berlaku pada saya, yang saya rasa untuk saya, Steve, telah memberi saya satu talian hayat yang saya sering renungkan. Selepas 2 hari, 48 jam apabila anak kami Daniel hilang, dan anak sulung kami Jonathan yang juga bertempur pada hari itu dan cedera. Menjelang akhir hari pertama, seorang anak lelaki kami hilang, dan seorang lagi anak lelaki kami, seorang anak lelaki cedera atau ditembak di kaki. Kedua-duanya askar, pegawai.
Kami ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Jadi ia memang teruk. Saya hampir tidak dapat bernafas dalam 48 jam pertama. Dan kemudian saya dengar seorang rakan sekerja saya, sesama Rabai, yang anak lelakinya terbunuh. Rabbi Weizmann, Yosef Weizmann, Rabbi Besser, Rabbi Weizmann dapat bercakap tentang anak lelakinya. Dan walaupun dia telah jatuh dalam kesakitan, hakikat bahawa dia telah berjuang sebagai sebahagian daripada pasukan operasi, awak tahu pasukan, apa namanya? Pasukan itu, pasukan awam ya. Pasukan pertahanan awam kibbutz, dan telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Dan hampir tiada siapa yang cedera. Dan dia telah berkata, Anda tahu, anak saya telah menyelamatkan nyawa, begitu banyak nyawa, mungkin ratusan nyawa pada hari itu. Dan itu adalah generasi demi generasi. Dan walaupun ia sangat menyakitkan bagi kami, ada sedikit rasa tenang dalam hakikat bahawa dia meninggal dunia ketika menyelamatkan orang Yahudi. Dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak generasi orang Yahudi. Apabila saya mendengar perkara itu, saya boleh katakan, Steve, selepas 48 jam, itulah kali pertama saya rasa sedikit positif. Saya berkata, wah, awak tahu, saya berada dalam kesakitan yang amat sangat, dalam keadaan yang begitu gelap. Tapi itu kali pertama saya tiba-tiba dapat berubah. Rashi kata, tiada ketenangan dalam hidup tanpa perubahan perspektif. Dan Anda tahu, dalam hidup, Anda perlu segala-galanya bermula dan berakhir dalam minda. Anda tahu, guru-guru hasidik kita kata bahawa perkataan mahsyava, iaitu fikiran, adalah dengan pertukaran huruf menjadi perkataan besimcha, iaitu dengan kegembiraan, kebahagiaan. Segala-galanya bermula dan berakhir dalam fikiran kita. Dan satu perkara yang saya benar-benar perhatikan, saya tidak tahu bagaimana kita melakukannya. Saya rasa bahawa saya sedang lalui ini dengan lebih banyak kepercayaan terhadap keupayaan manusia untuk menghadapi kesakitan dan cabaran. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya percaya hati dan minda manusia mampu menghadapi perkara-perkara yang Anda tidak sangka seseorang mampu hadapi. Jadi saya sering berkata, saya tidak tahu bagaimana kami melakukannya, tetapi kami melakukannya. Dan begitu ramai orang yang melalui kesakitan dan cabaran. Entah bagaimana hati manusia mempunyai keupayaan itu. Dan sudah tentu saya rasa nefesh Yahudi, iaitu jiwa Yahudi bangsa kita telah melalui begitu banyak penderitaan. Dan entah bagaimana kita bukan sahaja masih di sini untuk menceritakan kisah itu. Malah kita adalah antara orang yang paling positif. Lagu kebangsaan kita ialah Hatikva. Kita tidak pernah hilang harapan. Tetapi Jonathan Sacks sering berkata bahawa mungkin apa yang paling mendefinisikan orang Yahudi berbanding sifat lain ialah harapan. Namun begitu, kita adalah bangsa yang boleh dikatakan telah menderita lebih daripada sesiapa pun. Kita sepatutnya pakar dalam penderitaan. Ya, kita memang ada banyak rasa bersalah sebagai orang Yahudi. Dan kita tahu bagaimana untuk membuat orang lain rasa bersalah. Tetapi kita juga pakar dalam harapan. Kita percaya mungkin lebih daripada mana-mana kumpulan lain terhadap kebaikan manusia. Jadi saya tak pasti entah bagaimana. Saya mula melihat bahawa walaupun ia sangat menyakitkan, Daniel telah diculik dan meninggal dunia berada di tempat yang dia mahu pada hari paling menentukan dalam hidupnya dan generasi kita. Tiada siapa yang memerintahkannya untuk meninggalkan kedudukan kereta kebalnya yang selamat. Dia tahu dia adalah barisan pertahanan terakhir. Dia dan anak kapalnya. General yang mengetuai Komando Selatan berkata, memberitahu saya bahawa semasa Shiva yang kedua, jika kereta kebal Daniel tidak berada di tempatnya dan tidak bertempur seperti mana ia lakukan, ratusan lagi akan terbunuh. Dan pengetahuan dengan segala kesakitan bahawa dia mengorbankan nyawanya bukan sahaja untuk melindungi apa sahaja yang dia mampu kepada orang Yahudi, tetapi juga menyelamatkan ratusan orang Yahudi untuk generasi akan datang. Ia tidak mengembalikannya dan ia tidak mengurangkan intensiti kesakitan apabila seseorang merasainya. Tetapi memang ada, bagi saya, ada makna tertentu dalam hari itu. Saya pernah berkata kepada diri saya sendiri begini, dan ini adalah proses pemikiran saya sendiri. Anda tahu, kali terakhir saya berdoa di sebelah Daniel dan Yonatan, 2 anak lelaki kami yang kedua-duanya adalah pegawai dalam tentera, adalah pada Rosh Hashanah, pada Yom Kippur. Mereka berdua berada dalam tentera. Hari pertama, Sukkot, Daniel bersama kami. Hari terakhir Sukkot, Yonatan bersama kami. Jadi sebenarnya, kali terakhir kedua-dua anak lelaki saya bersama saya dalam doa adalah pada Rosh Hashanah. Pada masa itulah kami percaya telah ditakdirkan bahawa itulah Rosh Hashanah terakhir dalam hidupnya. Dalam Unetaneh Tokef itu, yang merupakan doa yang sangat menusuk dan menyakitkan, saya terfikir dalam hati, Steve, jika saya boleh terima itu atas apa jua sebab yang saya sendiri tidak faham, bahawa ini adalah Rosh Hashanah terakhir Daniel, dan dia akan meninggal dunia dengan cara yang telah ditentukan. Jika saya boleh terima gezairah, ketetapan yang sangat-sangat sukar ini yang akan kami tanggung sepanjang hayat kami. Jika saya boleh terima itu, mulai dari saat itu, Tuhan telah memberi kami satu kebaikan yang sangat besar, rahmat. Berapa ramai orang yang mati.
dengan penyakit yang menyakitkan dan dalam kemalangan serta penderitaan. Bukan sahaja Daniel tidak menderita, kami yang menderita semasa menunggu dia. Dia tidak menderita. Dia telah menyelamatkan begitu banyak nyawa pada hari yang paling menentukan dalam generasi ini. Jadi, dari segi makna, kematian yang memberi impak. Wah, memang saya lihat orang menderita seolah-olah bersendirian dalam penderitaan mereka. Hingga kita benar-benar perlu mencari makna. Di sini, dalam kesakitan yang dahsyat ini, ada makna dan tujuan yang tersirat. Jadi semua ini tidak akan mengembalikan anak lelaki kami. Dan tiada seorang pun antara kami dalam saat-saat kehilangan, kerinduan dan kesakitan itu dapat mengurangkan keperitannya. Tetapi sebagai cara umum untuk menghadapinya, cara seseorang melihat sesuatu, seperti Rabbi Akiva, Nehem Tani, ketika semua orang di sekelilingnya melihat kehancuran, dia melihat kehancuran, tetapi dia juga melihatnya sebagai sebahagian daripada proses pembinaan yang lebih besar. Jadi saya rasa banyak perkara tentang ketahanan terletak di hati dan minda. Dan seseorang perlu menggali jauh ke dalam diri. Dan kita menggali jauh setiap hari. Dan saya benar-benar percaya bahawa kita mempunyai keupayaan menghadapi perkara-perkara yang sangat mencabar yang kita hadapi. Kita sedang melalui masa yang sangat mencabar pada ketika ini. Seperti yang anda tahu, baik di Israel maupun dunia Yahudi dengan peningkatan antisemitisme. Zionisme telah menjadi istilah yang dianggap hina. Mereka memanggil kami Zios, yang mana ia adalah satu istilah yang sangat buruk untuk orang yang pro-Israel. Dan awak telah menulis sebuah buku baru, Negara Yahudi. Dan pada dasarnya awak berhujah bahawa kita perlu menjenamakan semula Zionisme. Bagaimana caranya? Memang betul. Sebenarnya, buku ini sebenarnya telah ditulis sebelum 7 Oktober. Ya. Jadi ia agak baru. Ia sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Sepanyol selepas 7 Oktober. Jadi ini adalah perkara yang sudah lama saya pegang teguh. Dan sekarang, dalam peranan saya sebagai Presiden Pertubuhan Sains Dunia, ada platform dan peluang untuk melaksanakannya. Untuk beberapa ketika, kita telah tahu bahawa tumpuan utama antisemitisme dalam generasi kita bukan lagi seperti apa yang berlaku dalam 2000 tahun yang lalu. Ia bukan lagi terhadap agama Yahudi seperti semasa zaman Inkuisisi dan Perang Salib. Anda boleh menjadi seorang Yahudi yang baik. Anda cuma tidak boleh mempercayai agama Yahudi. Anda perlu menukar agama dan mempercayai perkara yang berbeza. Dari Hitler hingga Haman, kita juga mempunyai jenis antisemitisme yang berbeza. Bukan tentang agama Yahudi, ia berkaitan dengan orang Yahudi. Anda tidak boleh menjadi sebahagian daripada orang Yahudi. Naudzubillah. Satu-satunya orang Yahudi yang baik adalah orang Yahudi yang sudah mati. Dari Haman hingga Hitler, tiada penebusan. Jika Anda seorang Yahudi, ia adalah isu perkauman. Ia berkaitan dengan identiti Anda. Tiada penebusan daripadanya. Menentang kewujudan bangsa Yahudi, menentang agama Yahudi. Kita mempunyai satu bentuk baru antisemitisme yang saya hujahkan dalam buku ini berdasarkan latar belakang sejarah dan kerohanian, yang buktinya datang dari ribuan tahun dahulu, yaitu penentangan terhadap penubuhan negara Yahudi. Kami tidak menentang orang Yahudi. Kami tidak menentang agama Yahudi. Kami hanya menentang Zionisme. Kami menentang penubuhan negara Yahudi. Kami boleh bertolak ansur dengan orang Yahudi yang tidak berkuasa. Kami tidak boleh bertolak ansur dengan orang Yahudi yang berkuasa. Kerana baik pada zaman Haman maupun Hitler serta pada zaman pengasingan kami tidak mempunyai pelindungan negara, tentera dan kedaulatan. Dan oleh itu, orang Yahudi tidak berkuasa dan sesiapa sahaja boleh dengan mudah, na'udzubillah, menjadikan mereka sasaran sebagai, anda tahu, kolom kelima atau sebagai, anda tahu, orang luar dari segi agama. Sekarang kita sudah berkuasa. Kita ada tanah air dan negara sendiri. Ia hanya berubah daripada Yahudi yang tidak berkuasa kepada Yahudi yang berkuasa. Amos Oz pernah berkata. Dia berkata bahawa ketika Yahudi berada di Jerman pada tahun 1935, semua orang adalah manusia. Para antisemit memegang papan tanda berkata, Yahudi, keluar dari Jerman, pergi ke Palestin. Kami tidak mahu kamu berada di sini. Sekarang orang Yahudi keluar dari Palestin, balik ke Jerman. Kami tidak mahu kamu berada di Palestin. Dia kata, sebab mereka memang tidak mahu orang Yahudi wujud. Jika saya diberi pilihan untuk berdepan dengan antisemitisme tanpa negara, sebagai orang Yahudi yang tidak berkuasa, mengembara tanpa negara, saya pasti akan memilih generasi ini, di mana kita bersyukur ada 7 juta orang Yahudi tinggal di Israel. Nikmat besar ini, walaupun penentang kita mahu mengubahnya menjadi satu sumpahan, betapa besar nikmat yang telah dibawa oleh bangsa Yahudi kepada dunia, melalui kewujudan negara Yahudi. Saya percaya bahawa dalam cabaran terbesar kita, terdapat peluang yang paling besar. Daripada parasha Balak Bilam, kita tahu bahawa strategi Balak, Raja Balak dalam kitab Bilangan, strateginya adalah untuk merangka naratif kutukan terhadap berkat bangsa Yahudi.
membawa ahli sihir besar untuk mengutuk Bilam, biarkan dia melihat segala yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan tukarkan setiap potensi berkat menjadi satu kutukan. Itulah yang ingin dilakukan oleh para antisemit zaman kita. Tidak kira apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk dunia, kita adalah proyek penjajahan terbesar dalam seluruh sejarah. Orang-orang telah berselerak di seluruh dunia. Tanah mereka dirampas oleh Rom dan kemudian oleh 10 atau 14 empayar yang berbeza selepas itu. Dan kini kita telah kembali, bukan semestinya menafikan hak sesiapapun ke atas tanah itu, tetapi menuntut tempat di antara sungai dan laut sekurang-kurangnya yang telah dipersetujui oleh San Remo, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan semua pihak. Dan ini dikatakan sebagai penjajah. Dari semua perkara, ini adalah penjajah. Itulah perkara yang kamu akan katakan tentang kami. Dan projek penjajahan terbesar telah menjadi projek penjajahan terbesar. Usaha besar hak asasi manusia ini. Seperti yang kita tahu, tiada negara lain seperti ini di Timur Tengah yang menawarkan peluang kepada semua golongan manusia, seperti yang dilakukan oleh Israel, telah dijadikan tempat apartheid dan ketidaksamaan kaum. Jadi, saya rasa kita dalam 50 tahun kebelakangan ini, saya rasa kita telah mendapat sedikit cuti, sedikit rehat daripada sejarah Yahudi. Kita fikir, seperti yang dikatakan oleh Fukuyama, mungkin kita berada di penghujung sejarah dan semuanya baik-baik saja. Sekarang kita sedar, malangnya, kita masih belum sampai ke situ. Kita kini kembali berdepan dengan virus antisemitisme ini. Ia telah, seperti yang kita tahu, sangat ganas dan sentiasa ada. Kita tahu apa ia hari ini. Syukurlah, kita berada dalam kedudukan yang jauh lebih kuat untuk menghadapinya. Ia adalah satu cabaran besar. Kita tahu hari ini, jika pada tahun 1935, cabarannya adalah Duryuda. Hari ini, cabarannya Duryuda bagi, boleh dikatakan Yahudi tanpa negara yang menyedihkan. Hari ini, ia adalah Zion. Jika dahulu, ia adalah bintang kuning. Hari ini, ia adalah bintang biru. Dan pertama sekali, jika saya perlu memilih untuk berada dalam salah satu daripada ini, saya akan memilih yang ini. Dan kedua, saya rasa kita mempunyai cabaran besar, tetapi juga peluang besar. Kita sedang berjuang di banyak medan di Israel. Saya percaya sudah tiba masanya untuk melihat pertempuran dan peperangan hebat yang kita hadapi demi legitimasi moral kita dalam pandangan umum. Dan untuk menganggapnya seperti peperangan. Dengan minda terbaik dan paling cemerlang dalam kalangan Yahudi dan bukan Yahudi yang menyokong Israel untuk menangani perkara ini secara sistematik. Dengan pandangan yang jelas dan realistik, kerana saya tidak percaya seseorang boleh menghadapi perkara ini. Sebenarnya, cabaran telah dilemparkan dan kita mempunyai peluang untuk menghadapinya dan kita perlu berbuat demikian. Dan sudah tentu di Pertubuhan Zionis Dunia yang merupakan sebuah organisasi global, Gerakan Zionis Global yang pada dasarnya adalah sokongan kepada penubuhan negara Yahudi. Hari ini ia datang dari seluruh dunia Yahudi. Organisasi luar biasa ini mempunyai ahli dari pelbagai wilayah dan pelbagai ideologi hari ini, daripada ultra-ortodoks sehinggalah ke golongan kiri yang sangat progresif. Semuanya adalah sebahagian daripada Pertubuhan Zionis Dunia. Ia merangkumi pelbagai geografi dan ideologi yang sangat luas. Tetapi kita semua tahu, sama ada ia sebuah sinagog reform atau sebuah sinagog ultra-ortodoks, di mana sahaja ia berada, sama ada ia syurga. Dari Bondi ke Montreal, ke Toronto, ke Buenos Aires, ke mana-mana sahaja di dunia, hari ini, kita menghadapi cabaran yang serupa. Dan itulah peluang kita untuk melihat bagaimana untuk menghadapinya. Dan sebagai Presiden Pertubuhan Zionis Dunia, apakah visi anda dari segi masa depan dan bagaimana kita mencapainya? Maksud saya tahu anda sangat menyokong perpaduan Yahudi dan semua orang bersatu. Tetapi dalam praktiknya, ia tidak selalu begitu mudah. Kita akan menghadapi tempoh pilihan raya di Israel. Apabila orang Yahudi bertelagah sesama sendiri, seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang, anda tahu, kuil boleh musnah. Dan sejak kita baru sahaja, seperti yang anda sebutkan, baru saja melepasi Tisha B'Av. Bagaimana kita sampai ke tahap itu sebagai satu bangsa? Dan bagaimana kita boleh menjadi lebih bersatu menyokong negara Israel? Lihat, saya rasa, pertama sekali, majoriti besar, saya sedang membaca laporan Pew bahawa majoriti besar Yahudi Amerika, 90%. Lihat, percaya pada sokongan terhadap suatu bentuk kedaulatan dan kenegaraan Yahudi di tanah Israel. Jadi jika anda ambil 90% Yahudi Amerika dan peratusan yang jauh lebih tinggi Yahudi di seluruh dunia dan di Israel, anda mungkin ada sekitar 95% Yahudi di seluruh dunia yang menyokong Israel. Ya, anda ada beberapa pelampau di pihak kanan keagamaan, Neture Karta, mungkin beberapa ratus orang. Di pihak kiri progresif, jumlahnya lebih ramai daripada itu. Tetapi mereka sebenarnya adalah gerakan pinggiran dalam dunia Yahudi. Dan terutamanya pihak kiri progresif banyak membuat bising, tetapi mereka adalah gerakan pinggiran. Jadi pertama sekali, dalam dunia Yahudi, majoriti yang sangat besar menyokong kedaulatan Yahudi. Oleh itu, sebarang penentangan terhadap kedaulatan Yahudi, bukan terhadap dasar tertentu, adalah penentangan, terutamanya apabila Israel sahaja yang disasarkan dan yang lain dibiarkan begitu sahaja.
Ia adalah penentangan terhadap identiti dan takdir Yahudi. Jadi pertama sekali, saya percaya ini adalah sesuatu yang sepatutnya menyatukan kita. Para bijak pandai kita berkata bahawa apabila Ahasveros menanggalkan cincin meterainya dan memberikannya kepada Haman untuk memeterai dekri itu, tindakan itu telah menyatukan bangsa Yahudi. Lebih daripada semua, 48 nabi dan nabiah, yang 48 nabi dan 7 nabiah, yang telah bernubuat dan berusaha keras sepanjang ratusan tahun untuk menyatukan. Kami tidak dapat bersatu. Ancaman itu lebih menyatukan kami. Malangnya, ancamanlah yang menyatukan kita. Akan jadi jauh lebih baik jika kita dapat bersatu secara dalaman, bukan luaran. Saya benar-benar percaya, di sebalik segala kepedihan peristiwa 7 Oktober itu, dan walaupun perpaduan hari ini tidak seperti dahulu, satu perkara telah berubah dalam masyarakat Israel dan Yahudi. Kita telah melihat bahawa musuh-musuh kita sanggup melakukan apa sahaja, termasuk perkara paling dahsyat untuk memusnahkan kita. Orang Yahudi secara umumnya di Israel bersatu dalam keperluan kita untuk berdiri teguh, tidak kira apapun tekanan dari seluruh dunia untuk bangkit dan mempertahankan diri. Terdapat satu perpaduan tertentu yang dirasai sekarang. Ya, ia tidak begitu ketara seperti dahulu. Tetapi saya memang rasa, malangnya, ancaman terhadap negara Israel dan semua institusi Yahudi di seluruh dunia masih wujud. Ini sepatutnya menyatukan kita, kerana musuh-musuh kita tidak peduli siapa itu Yahudi, jenis Yahudi apa Anda, jenis Zionis apa Anda, mereka tidak peduli. Pertelingkahan dalaman ini sebenarnya tidak mengganggu mereka. Dan saya memang percaya, pilihan raya demokratik memang sangat-sangat memecah belahkan. Saya berharap dan saya berdoa agar kita tidak hilang fokus terhadap gambaran yang lebih besar. Satu perkara yang saya sering katakan ialah, lawan politik dalaman bukanlah musuh. Saya benar-benar rasa terganggu apabila ada orang kata ahli politik ini atau ideologi ini adalah ancaman terbesar yang dihadapi Israel. Tidak, ancaman terbesar yang dihadapi Israel ialah Hamas, ialah Hezbollah, Iran dan penyokong-penyokong mereka. Mereka adalah musuh. Sesiapa sahaja dari Yair Golan hingga Itamar Ben-Gvir sanggup turun membantu. Betul? Penyokong mereka akan turun pada 7 Oktober untuk mempertaruhkan nyawa mereka dan Anda mengambil berat tentang negara ini. Jadi, orang-orang ini bukan musuh. Kaum Haridim, setakat yang saya percaya selepas 7 Oktober, Anda tahu, saya nak cakap secara peribadi, saya tak pernah ada masalah dengan kaum Haridim yang tak masuk tentera sehingga 7 Oktober, pada mana-mana peringkat pun. Nombor 1, setiap kerajaan sejak Ben-Gurion mengekalkan status quo. B, tentera sendiri berkata, kita perlukan yang kecil dan pintar atau kita tak perlukan mereka. Jadi sepanjang tahun-tahun itu, dan syukurlah mereka dapat membina dunia Torah. Ya, dalam dunia Zionis agama, kami percaya pada pembelajaran, dan berkhidmat dalam tentera. Tetapi memang ada pendapat yang berbeza. Apa yang lebih sukar untuk difahami ialah, selepas 7 Oktober, apabila kita melihat kita telah berperang dalam perang terpanjang yang kita perlukan, yang pernah kita lalui. Dan kita lihat bukan sahaja ribuan nyawa terkorban dan puluhan ribu, 15-16 ribu yang cedera dan juga tekanan ke atas anggota simpanan. Ia jauh lebih sukar untuk memahami tindakan berkubu dan menutup diri. Awak tahu, ini memang jauh lebih sukar. Namun, saudara-saudara Haridi, mereka mahukan kebaikan untuk Israel. Walaupun mereka masih belum, walaupun mereka telah mengutamakan pengasingan diri dan pengajian Taurat berbanding berkhidmat dalam tentera. Mereka bukan musuh. Golongan kiri tegar bukan musuh. Golongan kanan tega bukan musuh. Saya benar-benar hairan betapa cepatnya orang bersedia untuk mereka tahu dengan tepat siapa musuh dalam kalangan sendiri. Dan itu tidak pernah diri mereka sendiri. Ia sentiasa ideologi yang lain. Para bijak pandai kita telah memberi amaran bahawa kebencian tanpa sebab adalah punca kehancuran kuil. Saya ingin katakan Steve, Anda tahu, saya tidak pernah jumpa seseorang dalam hidup saya yang membenci seseorang tanpa sebab. Apakah itu kebencian tanpa sebab? Saya tidak pernah dalam hidup saya jumpa seorang pun yang berkata, saya benci orang itu atau ideologi itu tanpa sebab. Saya salah seorang daripada mereka yang kerana saya, kuil itu musnah. Tidak, orang memang ada sebab yang sangat baik dalam fikiran mereka sendiri untuk membenci atau tidak suka orang lain. Pada saya, apa yang dimaksudkan dengan kebencian tanpa sebab itu sebenarnya bukanlah tanpa sebab. Anda memang ada sebab yang kukuh. Ia dikatakan tanpa sebab kerana ia bukanlah alasan yang cukup baik untuk menjadikan lawan politik, lawan ideologi sebagai musuh. Saat Anda tidak dapat membezakan antara pendapat seseorang dengan diri mereka sebagai individu. Apabila Anda melihat segala yang mereka lakukan, mereka hanya mahu yang terburuk untuk orang Yahudi. Mereka adalah musuh kepada orang Yahudi. Ia seolah-olah orang itu berkata, saya mahu kebaikan untuk orang Yahudi dan yang lain tidak. Yang lain melakukannya atas sebab pribadi dan tidak mahu kebaikan untuk orang Yahudi. Saya percaya itu adalah sinat sinam. Ia kerana menafikan legitimasi seseorang berdasarkan ideologi mereka adalah, pada pendapat saya, tidak berasas. Itu memang tidak berasas. Anda tahu, kita selalu kata dalam bola sepak, Piala Dunia baru sahaja berlangsung. Dan dalam sukan, main bola bukan orangnya. Jangan lakukan kekasaran terhadap pemain. Rebut bola. Dan jika Anda melakukan kekasaran terhadap pemain, Anda akan dikeluarkan dari permainan. Peraturan tingkah laku yang hormat sepatutnya adalah fokus pada ideologi, bukan individu. Dan saya percaya inilah cabaran kita. Jika ia mudah, Steve, maka kita akan berada dalam kedudukan yang berbeza. Tetapi saya masih percaya bahawa selepas 7 Oktober
tidak sama seperti sebelum ini. Dan saya berharap serta berdoa agar kita tidak perlu. Kita semua menghadapi ancaman ini hari ini dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk berundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Saya akan katakan satu perkara lagi. Saya percaya Israel lebih besar daripada mana-mana ahli politik lain. Anda tahu, Amit Segal ada buku di mana dia kata bahawa semua yang pernah jadi Perdana Menteri, yang sedang jadi Perdana Menteri, yang mahu jadi Perdana Menteri, mereka semua fikir hanya mereka sahaja yang boleh selesaikan masalah Israel. Anda tahu, saya selalu kata, tiada siapa yang boleh menggantikan Moshe Rabbeinu. Siapa yang boleh menggantikan Moshe? Tidak pernah ada seorang pun seperti Moshe. Tapi awak tahu tak, Joshua menggantikannya. Dan awak tahu tak, bangsa Yahudi lebih besar daripada mana-mana pemimpin atau mana-mana parti. Ia adalah kepercayaan kepada. Dan kadang-kadang saya rasa kita ada sindrom di mana setiap orang berhujah seolah-olah mereka adalah anugerah Tuhan untuk masa depan. Israel akan baik-baik saja. Dan orang Yahudi akan baik-baik saja. Kerana orang Yahudi dan negara Israel lebih besar daripada mana-mana individu, tidak kira betapa hebatnya mereka fikir diri mereka. Saya berharap dan berdoa agar kewarasan akan menang dan kita akan mempunyai kerajaan perpaduan nasional Zionis. Saya rasa dalam suasana ini, itulah yang kita perlu ada. Tanpa berkata, saya takkan bekerjasama dengan pihak ini atau pihak itu. Dan tanpa menidakkan keabsahan ideologi lain. Semua yang ingin memikul beban dan tanggungjawab mempertahankan Israel dan masa depan Israel. Dalam gabungan yang seluas mungkin. Saya benar-benar berharap dan berdoa. Saya sering berkata, semua orang mereka bercakap tentang dalam bahasa Ibrani sebuah memshelah yamin al-maleh. Kanan al-maleh bermaksud penuh. Atau mereka bercakap tentang memshelit shinui, perubahan. Saya percaya apa yang kita perlukan ialah memshelit ripui. Kita benar-benar perlukan penyembuhan. Saya akan cakap satu lagi ayat. Orang selalu kata, saya cakap ini masa pengebumian kedua Daniel. Saya cakap, semua orang bercakap masa itu dan hingga hari ini. Bagaimana keadaan Gaza selepas ini? Saya cakap, awak tahu tak, sebenarnya tak begitu penting bagaimana keadaan Gaza selepas ini. Bagaimana pula keadaan Israel selepas ini? Dan kalau kita boleh selesaikan itu, kita akan jumpa penyelesaian untuk Gaza. Dan kalau kita tak boleh selesaikan di sini, kita tak akan pernah setuju tentang apa-apa. Sudah tentu tiada penyelesaian di sana. Dan sudah tentu, saya bukanlah naif. Proses pilihan raya memang memecah belahkan dan semua orang perlu menjaga kelompok penyokong masing-masing. Tetapi pada masa yang sama, kita telah menerima amaran yang paling keras pada 7 Oktober. Musuh-musuh kita memang tidak peduli siapa yang berkuasa dan mereka tidak peduli sama ada Yahudi jenis ini atau Yahudi jenis itu. Kita memang perlu melihat. Kita kena bersatu dan bertindak bersama dan tidak pernah ada perkara buruk yang berlaku apabila orang Yahudi bersatu. Kau tahu, kemenangan terbesar dalam sejarah Israel, Perang 6 Hari, terjadi di bawah kerajaan perpaduan nasional pertama antara orang Yahudi yang saling membenci. Ben Gurion membenci Menachem Begin. Dia tidak tahan dengannya. Dia tidak pernah menyebut namanya. Dia merujuk kepadanya sebagai, Anda tahu, ahli Knesset yang duduk di sebelah. Dia benar-benar membencinya. Dan Begin yang mencarangkan bahawa Ben Gurion patut dibawa kembali dan harus ada kerajaan perpaduan nasional. Apabila kami bersatu dan bangsa Yahudi yang saling bermusuhan dapat duduk bersama. Sesuatu telah berlaku dalam 6 hari. Keajaiban berlaku kepada orang Yahudi apabila kita bersatu. Apabila kita tidak bersatu, ia menjadi jauh lebih sukar. Saya benar-benar berharap kita dapat bersatu. Baiklah, dan ketika kita menghampiri penghujung temu bual ini, mari kita bincangkan tentang peranan anda di World Mizrachi, di mana anda juga telah melakukan banyak perubahan. Jadi World Mizrachi sebenarnya adalah gerakan Zionis agama sedunia, di mana saya merupakan pengerusinya. Ia telah memberi saya satu peluang. Saya tidak akan memegang jawatan saya di Pertubuhan Zionis sedunia jika saya tidak pernah menjadi ketua World Mizrachi. Dan apa yang kami cuba lakukan selama ini adalah untuk, Anda tahu, apa yang saya percaya sebagai Zionisme agama. Anda tahu, saya akan katakan apa yang membimbing saya dalam kedua-dua peranan ini dan juga dalam peranan saya di Pertubuhan Zionis sedunia. Ideologi inilah. Beliaulah Dr. Yosef Berg yang merupakan ketua Parti Mizrachi di Israel bertahun-tahun yang lalu. Beliau telah ditanya beberapa dekad yang lalu dan saya sangat suka cerita ini. Beliau telah ditanya oleh seorang wartawan. Beliau berkata, Dr. Berg, dalam kerangka Zionisme agama sebagai satu ideologi, apakah itu atau datilumi, mana yang lebih penting? Kebangsaan atau agama? Adakah ia kebangsaan atau agama? Adakah ia agama atau Zionis? Apa yang penyoal cuba lakukan ialah memerangkap beliau supaya berkata, jika anda kata agama lebih penting kerana kita adalah Yahudi yang berpegang pada Taurat dan jadi agama itu utama, maka tajuknya akan jadi Yahudi Zionis agama Mizrachi, Zionis kelas kedua, kerana agama didahulukan. Jika anda kata Zionisme didahulukan, maka tajuk utamanya akan menjadi kelas kedua. Anda tahu, orang Yahudi yang sangat beragama, Zionisme diutamakan. Jadi dia berfikir sendirian, dia berkata dengan bijak, dia berkata, dalam persamaan Zionisme agama, apakah bahagian paling penting dalam frasa ini? Dia berkata,
Tanda sempang yang menyatukan mereka. Dan bagi saya, ini adalah tentang mengambil Yudaisme berasaskan Taurat dan nasionalisme Yahudi serta Zionisme dan melihat bagaimana mereka boleh bekerjasama. Ia sentiasa menjadi satu usaha kerjasama yang luar biasa bagi kami. Salah satu perkara utama yang kami fokuskan di Mizrahi ialah program Gap Year di Israel. Saya akan katakan bahawa tahun yang paling penting boleh dikatakan dalam kehidupan seseorang jika mereka berada dalam diaspora ialah program Gap Year ke Israel untuk datang dan berehat selepas 15 tahun bersekolah atau 12 tahun dari darjah 1, apapun tempohnya, dan hanya untuk meneroka sebagai seorang Yahudi apa maksudnya menjadi sebahagian daripada bangsa Yahudi, untuk melawat tanah ini, untuk belajar di tanah ini, untuk memahami apa takdir kita. Apa yang kami katakan di Israel, tanah Israel, Taurat Israel, rakyat Israel, saya rasa ia sangat penting. Jadi salah satu perkara yang kami telah laburkan dengan banyak ialah pengalaman Gap Year. Kami baru saja berjaya mendapatkan pembiayaan yang besar. Pembiayaan tertentu yang telah ditarik balik semasa waktu corona kerana anda tahu, tekanan. Kami berjaya membawanya kembali. Kami telah melabur dengan banyak. Ramai anak muda yang datang ke sini untuk Gap Year akan pulang ke keluarga mereka untuk Pesach. Mereka terperangkap di sini kerana perang dengan Iran. Dan kami telah melabur dengan banyak untuk memastikan mereka mempunyai program yang hebat selepas Pesach. Pendek kata, melabur dalam program yang akan membina masa depan pemimpin muda kita. Dan sama ada ia dalam organisasi Zionis dunia untuk semua Zionis Yahudi atau dalam Israeli untuk Zionis agama Ortodoks moden kita, ia adalah perkara yang sama, tetapi dengan setiap ideologi. Bagaimana kita boleh membina generasi Yahudi yang bangga? Yahudi, walaupun hakikatnya kita diserang kerana kita adalah Zionis, untuk menerima cabaran ini, untuk bangkit dengan keberanian. Saya kata kita perlukan Yahudi yang berani. Saya selalu kata anak lelaki saya gugur di halus. Perkataan Oz bermaksud keberanian. Bahawa kita sepatutnya seperti kata Kanameris dalam Pirkei Avot. Kita sepatutnya berani seperti harimau bintang. Kita perlukan Yahudi yang berani dan tegas, tetapi bukan kurang ajar. Ada perbezaan antara menjadi apa yang dipanggil azut metzach untuk menjadi kurang ajar, sombong, dan terlalu yakin, bukanlah cara untuk meraih pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Walaupun Anda perlu betul, tetapi dengan cara yang rendah diri dan tidak sombong. Jadi saya rasa kita perlu membentuk satu generasi, terutamanya jika anda sedang diancam sekarang, Yahudi yang berani. Yahudi yang berani. Di kampus-kampus di seluruh dunia dan di sempadan Israel. Bukan dengan angkuh dan bukan sombong, tetapi yakin dan berpendirian teguh. Dan mempercayai keadilan perjuangan kita. Menyatakannya dengan jelas, menghormati orang lain, tetapi tahu bagaimana untuk berdebat dan bagaimana untuk mempertahankan hak kita. Dan kita ada cabaran. Kita tidak pernah lari daripada cabaran. Rav Doran, sentiasa satu keseronokan mendengar anda bercakap. Terima kasih banyak kerana datang ke JNS News Hub dan kami doakan yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak Roto. Steve kerana menerima saya di JNS. Terima kasih.